Abang kata nak tolong saya ulang kaji. Abang sudah lupa kan? Hau, abang masa ini masih ada kerja lagi. Nanti malam ini saya cuba ajar awak, boleh tak? Yalah. Masih aja tu je. Hao, kau sudah boleh bantu diri dengan ulang kaji sendiri kan? Tak payahlah selalu bergantung kepada abang kan? Macamlah awak tahu apa-apa. Kami berdua hanya bekerja saja. Awak pun tak boleh tolong saya apa-apa. Apa? Soal abang lah. Ajar dulu lah. Hello. Okay, see you bro. Jaga diri ya. Bye. Hau, jangan lupa ambil makanan sebelum keluar. Berarti adik pergi ke sekolah. Nanti jumpa malam ni. Bye-bye. Inilah kehidupan seharian saya. Kami akan berbual ringkas. Kemudian, mereka akan pergi bekerja. Tinggalkan saya untuk menjaga diri. Pada masa kita jumpa semula, sudah pun waktu malam. Saya terpaksa belajar untuk menjadi lebih berdikari. Berjalan ke sekolah sendiri, menjaga diri apabila sakit. Ia sangat mengecewakan. Kadang-kala, saya tertanya-tanya sama ada ini kerana saya anak angkat, sebab tu saya mendapat layanan yang tidak adil ini. Perhatian kepada semua pelajar dan guru. Sekolah akan ditutup sepanjang hari berikutan penyelenggaraan elektrik berjadual. Sila hubungi wakil ibu bapa anda untuk menyampaikan maklumat ini dan pulang ke rumah dengan selamat. Guru akan membantu pelajar. Terima kasih. Apa suara itu? Itu abang. Abang nangis ke? Kenapa abang nangis? Apa yang berlaku? Bukankah abang ada kerja pada masa ini? Abang sekarang tu pergi mana? Dia okey ke tak? Baiklah, saya ikut dia. Pastikan dia okey.
Mesti suka ni.浩浩呢？什么意思？找不到他？我不知道，刚我去学校的时候，校工是讲说他已经走了，可是我到家的时候他没有在。好好好，我下去找他。你带驾照吗？万一他回家呢？ OK。How? You bagaimana? Kenapa tak ada telefon saya atau abang awak? Maaf abang, sebenarnya sepanjang hari saya ikut abang. Apa? You ikut saya sepanjang masa? Kenapa? You tak bahaya tak? How? Abang, saya tidak sedar abang. Dulu abang telah mengeluarkan banyak untuk keluarga kita. Dulunya saya terjahil dan tidak bersyukur. Saya minta maaf abang. Hao-hao. Hao-hao tujuan kehidupan saya dan abang. Ni sayangkan Hao-hao. Hao, ini bagi you punya. Wah, dua-dua. Wah, dua. Oh, thank you. Oh, Ni beli ke mana? wah, best lah. Ini ya, Disney punya, Disney. Ini ya, wah, thank you. Disney. Tengok bapak dia bayar semua. Disney kan, Disney kan. Itulah kenangan saya.